Hello guys, hello Bray. Selamat datang ke channel saya kembali guys. Ayo kita buat channel kesambungan channel. Kali ini saya nak review Family Inn hotel yang baru, yang dia macam bagi saya 5 star. Siapa owner Family Inn sila like saya punya YouTube saya nak promote promosi punya hotel. Sekarang sampai dekat pasar bawah sini. Ini baru Family Inn ada 2. Yang biasa saya check-in dulu dekat Medan Jaya, Family Inn Medan Jaya. Siapa yang pernah check-in dekat Family Inn Medan Jaya dia tahulah. Atas sana. Ini di bawah, ini baru nih. Baru buka. Sekarang kami family baru sampai Betulu, petang sampai. Ni kami ikut jalan nih. Kalau mau pergi Family Inn tu saya tunjuk jalan. Ni jalan Pusingan. Ada itu. Okey, ambil sebelah kiri. Sebelah ni ada Everwin, itu beli pakaian. Sebelah kanan. Okey, masuk kiri. Lurus, kita lurus guys. Lurus. Dah. Sampai sini ni. Dia sebelah polis boleh polis. Pasar bawah sini. Sebelah boleh polis saja. Bawah daripada kedai makan dan belok kiri lagi guys. Welcome to Family Hotel, Family Inn Hotel. Family Hotel pula. Kita sudah sampai. Ini dah di sini dah guys. Kita parking dulu guys, parking dulu. Kita parking reverse. Sekarang baguslah. Ada 2 hotel Family Inn yang saya tahu dekat Betulu ni lah. Satu dekat pasar, baguslah. Senang kita jalan ke pasar, pergi pasar malam. Oh ya, lain kali saya mau renew pasar malam lagi. Tengoklah kalau ada masa ini malam. Sebab saya buat family ada agak kecoh sikit kalau mau buat konten. Biasalah budak masih kecil dah kecoh sikit. Okey. Jom saya renew, kita masuk dalam bilik saya. Jom guys dan Bray, selamat petang semua guys. Dia sebelah dengan Everwin Market tu. Sana Everwin Market. Okey Bray, selamat petang Bray. Baru sampai Betulu Bray. Hai guys, baru sampai Betulu. Okey, hari ini saya nak review satu hotel yang baru siap. Dia ada 2 Family Inn, ada 2 hotel sudah. Dekat Betulu, satu di pasar bawah sini, satu di Medan Jaya Betulu. Medan Jaya tu yang lama sikit. Ini jalan di bawah Betulu ni, pasar bawah. Ni. Sana ada jembatan Jepak yang baru siap. Baru diresmikan hari Minggu silap saya. Inilah dia. Nanti saya review Family Inn. Kita baru sampai. Selamat Hari Raya di Family Inn Family Inn. Barang kita apa banyak nih Bray. Oke, ini sama Hari Raya sini guys. Tahun 2025. Ini saya sudah masuk dalam. Itu counter dia guys. Tempat duduk baru nih. Family ini baru lagi. Family Inn. Ini counter sini. Jom kita tengok bilik guys. Ini dia punya lift pun cantik. Ini 1, 2, 3, 4. Kita sampai 3 aja guys. Yang 4 tu start oleh. Ini lift canggih pandai cakap open door dia cakap. G floor. Memang lawa. Okey, sampai counter sini. Oke Bray, ini dia
Tengok ni bro. Ada kolam, view ada kolam ni. Kolam buatan sendiri ni guys. Tak tahu kolam parit ke kolam apa ni, cantik view dah. Sini ya. Kita beliin. Ya. Alright, ini dah cantik. Bintulu pembeliin sini pasar lama, pasar bawah. Ini Padang Bilun Lama ni. Padang Bilun Lama ni guys. Ni. Datanglah check in dekat pembeliin ni. Ini baru lagi ni, baru 4 bulan dah silap saya. Info dari itu dari staff dah. 4 bulan lebih macam itulah. Okey bray, di tingkat 3 saya baru keluar menuju ke bilik saya. Nanti kamu orang tengok bilik boleh tahan. Sini tengok ni pasar bawah, pasar Betulu. Siapa orang Betulu tahu lah jalan ni. Ni jalan. Okey. Okey, jom kita pergi ke bilik saya. Ini cantik wah, ada lampu lagi ni. Ya, macam hotel mewah guys. 5 star ni, boleh bagi 5 star ni. Baru lagi ni. Ni kan. Okey, ni bilik saya, nanti kita masuk. Alright. Jom kita masuk guys. Okey, ni di dalam dia bray. Tengok. Ni budak pun main pintu ni. Ni dia punya sengki. Jamban. Ya. Sampai kereta pun boleh masuk dalam guys. Tengok kereta dia masuk dalam. Okey, ni sengki dah. Terbaik, cantik. Boleh mandi. Disediakan. Terbaiklah. Terbaik sabun guys. Sudah disediakan. Kalau mau bawa jugalah. Pemandi dia. Ada air panas, air sejuk. Air panas merah. Air sejuk biru. Okey. Hello Rai. Kita tengok katil dah. Okey. Wah, cantik, warna kuning. Ini king bed. Ini tadi family room Ini satu katil besar, satu katil kecil. Ni katil kecil. Ni king bed. Deluxe room deluxe room. Okeylah, cantik juga. Sorry bertakan. Ada budak kecil bertakan punya barang guys. Kita tengok apa ada lagi. Ada bendera. Okey, heater. Wah. Cawan pun besar. Tengok. Aduh, besar cawan guys. Besar kawan cawan berat. Okey. Indo cafe. Okey. Okey guys. Itu saja guys. Terima kasih menyaksikan channel Gani guys. Sila like, jangan ragu-ragu Sila like, tekan saja guys. Tidak mau tengok pun tekan saja. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Jumpa lagi bray dalam video yang selanjutnya.